أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه Sadaqallahul Azim. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ialah sesiapa yang berserah diri bertawakal bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, golongkanlah kami orang-orang yang sentiasa dalam keadaan yang saleh, diterima segala amalan. Ya Allah, jadikanlah kami suami dan ayah yang bertakwa, yang saleh, dan jadikanlah isteri pasangan kami, ya Allah, membantu kami dalam melakukan ketaatan kepadamu, ya Allah, yang melakukan ketaatan kepadamu, ya Allah, dan menghiburkan dan menghormati kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita akan membincangkan mengenai tentang iddah bagi wanita yang sudah menopause dan yang masih kecil, iaitu yang belum haid, yang belum datang bulan lagi. Jadi perbincangan pada hari ini tuan-puan, dia bersekitar, iaitu dia berlegar sekitar hukum hakam, yang mana agak complicated sedikit buat saya, tetapi tidak mengapa. InsyaAllah kita akan kongsikan ataupun kita akan bertadabbur mengenai tentang apa yang berkaitan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima ini. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم الله
masuk dahulu resolusi pengajian kita pada hari ini, iaitu yang pertamanya kita berbuat baik terhadap isteri kita yang diceraikan atau yang dirujuk kembali. Yang kedua, jauhi dosa yang boleh menghalangi sampainya rezeki seseorang, dan yang ketiga, melaksanakan hukum syariat dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Allah, la ilaha illallah. Baik, kita masuk pula pada hari ini mengenai tentang perkataan pilihan kita, iaitu kita lihat sama-sama tuan-puan perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu ya Isa. Ya Isa ni maksudnya dah putus asa lah. Putus asa yang disebutkan sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran, dan di dalam surah At-Talaq ini disebutkan dalam ayat yang keempat, iaitu wallai ya'isna minal mahid. Di sini bukanlah maksudnya putus asa, tetapi maksudnya adalah telah terputus bulan ataupun telah terputus tempoh haid itu tadi, iaitu yang telah tidak datang haid lagi. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita nak belajar sikit tajwid sebelum sambung pada ayat seterusnya. Kita lihat slide kita, iaitu pada ayat pertama tadi, wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Cuba fokus pada ayat faqad zalama nafsah. Bacaan kita Imam Hafs an Asim pada huruf qad, dal mati bertemu dengan dha. Hari itu kita dah belajar dal mati bertemu dengan dad pun kita baca secara izhar, faqad dhalla. Dal tu mesti dijelaskan mati, bunyi secara izhar mati tu. Faqad dha, ini jumpa dengan dha pun sama hukumnya. Imam kita Hafs, Imam Hafs an Asim membacanya secara izhar. Maknanya macam mana? Faqad zalama nafsah, dal itu dijelaskan mati. Tak boleh kita baca faqad zalama nafsah. Kalau kita tak jelaskan dal mati, memang sukar sedikit tepat sini yang mana mudah untuk kita melakukan kesalahan, iaitulah dal tu ditenggelamkan seolah-olah dal tu dimasukkan ke dalam dha. Memang ada bacaan begitu, idgham. Maknanya dal tu diidghamkan, dimasuk ke dalam dha. Kalau tuan-tuan dengar tu, kalau dengar di luar negara orang baca itu dipanggil qiraat lain, bukan qiraat Imam Hafs. Itu qiraat Susi daripada Abi Amru. Tak silap saya, qiraat Susi memang terkenal dengan idgham. Sini mereka baca faqad zalama nafsah. Kita tidak. Kita bacanya faqad zalama nafsah. Tapi kalau orang Malaysia baca faqad zalama nafsah, itu mungkin kita tak perlulah husnuzon. Kita mungkin husnuzon, dia baca qiraat lain tu. Sebenarnya dia tersalah. Yang lain tu dia baca qiraat Hafs imam kita. Sampai dekat sini dia tersilap. Tapi walaupun tersilap, imam kita tetap baca secara izhar. Izhar ni apa? Menjelaskan dal tu mati. Faqad, kebetulan dal tu ada qalqalah, kena bunyi qalqalah. Faqad zalama nafsah, gitu. Wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.